warahmatullahi wabarakatuh. Welcome channel to my bank. Woohoo. Allah Akbar. Kita lalu mana lah supaya tak jam. Tak jam pula, tak hujan. So aku tak ada tujuan hari ni. Aku always tak ada tujuan. Since hari ni hari Jumaat, and dah habis kerja dekat office, and aku tak post video 2 hari sebab busy. Aduh, kamera aku tidak. Kamera aku berair. Sorry lah Dia tengah hujan sekarang ni. Aku tak tahulah kamera ni boleh tak dalam hujan lah. Dengan adapter mic tu sekali, aku main bantai ni. Kalau rosak mampus. Harap-harap ke arah cerah tak hujan lah. So sekarang ni aku nak audio balik. Sebenarnya tadi aku keluar petang tadi, nak pergi service center kawasan Kistapak sekejap. Ada pasang a few screw yang masa motor aku sadar lama kat kedai tu, diorang lupa nak pasang. So aku minta diorang pasang balik. So tadi dah lambat pula dia siap sebab banyak motor. So tersedia sekejap lah aku dekat kedai tu. Plannya asal nak makan dekat nasi lemak anjing, kalau korang tahu dekat BJ tu. Woohoo! Tapi hujan, aku cakap dengan member aku cancel lah. Tak jadilah. Hujan sebab aku masa tu pun dekat area-area setapak lagi. Tak lepas babe nak pergi masa tu hujan. Malam ni pun tak berapa cantik nak keluar sebenarnya. Tapi aku dah terkeluar. Dia pun kata kat sana hujan rasanya. So tak jadilah. Aku pun berbuka dekat tepi jalan lagi lah. Ada orang bagi bubur lambuk tadi. Aku tunggu kat Petronas ada orang bagi bubur lambuk. Okey lah tu, aku makan je lah bubur lambuk tu. Aku bukan suka sangat bubur lambuk, tapi dah dibagi, rezeki jangan ditolak, ya tak? So aku pun makan lah. Harap-harap okey lah kamera ni kena air sikit-sikit. Sebab aku tahu kamera ni waterproof, cumanya dah ada adapter mic tu, dia waterproof juga ke right? Aku pun tak pasti lah. Tidak kepastian di situ. Weh, takut siap lori ni. Apa dia? Kau sekejap lagi aku selit-selit. Sini kat Malaysia lori pun duduk lori kanan. Bagai serai kita serumpun. So kita dah pergi balik lah. Aku rasa ni video last aku kot sebelum beraya. Sebab aku dah premiere 2 video. So mungkin ni Puy lah, susah lah cakap. Mungkin video last aku sebelum raya. So aku akan edit juga, sempatkan sebelum raya. So nanti aku akan record lah video balik kampung kot. Tengoklah sebab aku tak cukup bateri. Dan memory card aku pun 64GB je. Tak cukup sangat tu untuk full vlog macam sejam 2 jam kan. 64GB boleh rekod dalam sejam 45 minit ke sejam 50 minit macam tu lah. Kalau kau rekod 1080p okey. Tapi sebab aku rekod 4K, so dia makan space lagi banyak lah. So video ni memang pointless lah. Sebab aku tak ada apa sangat, cuma ride macam ni je lah, borak-borak sikit kan. Thank you doh siapa yang tengok video aku. And subscriber aku pun dah dekat 200.
aku really appreciate lah. Orang putih cakap appreciate. So InsyaAllah aku akan keep on buat video. Tapi baru aku tahu buat konten dia bapak. Ni bukan konten. Aku tak tahu lah ni consider as konten ke tak. Oi jam. Sebab it's just a motovlog kan. Aku borak-borak macam ni kan. Korang pun bukannya interested sangat. Aku rasa lah kalau borak-borak macam ni korang tak interested. Tak salah. Korang tak interested sangat. Saya kalau video tarik ke, video merembat ke kan, aku rasa tu ramai lah. Sebab video aku punya genting tu aku ada tarik juga sikit-sikit. Tu pun naik jugalah 1000 berapa, 1008 view pun. So kalau video macam ni aku rasa kurang orang tengok. Tapi kepada korang yang tengok, tekan like, terima kasih lah. Aku belanja sikit lah. Kalau dah mata bertetang mata, jangan kau berani-berani masuk ya. Baru nak jadi M.Dog kilau. Kau lagi tadi? Kalau dah mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Ada. So sekarang hari ni Jumaat, lagi 2-3 hari dah raya. Selamat Hari Raya kepada semua umat Islam. Selamat Raya juga kepada yang bukan Islam, sebab diorang pun cuti juga, aku rasa lah. Motor ni bunyi je lebih. Bukan laju pun. So korang cuti berapa hari? Aku cuti 2 hari je bro. Sebab kerja baru tak ada cuti. Cuti sikit je. Takkan aku nak pakai cuti aku kan. Total aku dapat 15 cuti. Tapi company aku dia bagi 1 bulan 1 cuti, 1 bulan 1 cuti. Dia tak bagi segedebuk. So very clever, because they don't want to let you cuti sekaligus bro. But it's okay lah. Aku pun okay je. Raya ni semakin meningkat umur ni dah tak rasa apalah. Aku rasa yang nak excited dah raya tu lagi 2-3 hari macam ni lah, dekat puasa kan. Itu yang membuatkan kita lagi excited. Bila dah satu hari raya tu macam dah habis dah. Dah macam okey, dah boleh makan semua kan. Macam tu je lah. Salam-salam, minta-minta maaf. Lepas tu dah habis. Popop dah raya ketiga. Popop dah balik KL balik. Lepas tu dah cuti. Dah cuti pula. Dah kerja macam biasa. Tapi kerja boleh hisap pol lah. Belum puasa tak boleh hisap pol bro. Ui, kalau kau buat editing, tak tahulah untuk aku yang smoker ni. Ui, shaking bro, shaking. Memang mengantuk je edit video. Kalau dah mata bertentang mata, terkejut aku. Sini tak hujan kering bro, sini jalan. Ayo korang sikit.
baru nak hujan. Sini dah rintik-rintik. Oi, kasar juga ya, rintik-rintik je. So aku rasa video ni very short lah. Tak ada apa sangat. And hopefully korang stay tune untuk menonton video aku. InsyaAllah kalau sambutan memberasakan, aku akan buat lebih lagi lah. Sekarang pun aku dah kira put a lot of effort tau. Bukan nak kira ke apa. Kira aku try ni, aku put a lot of effort juga lah. Ya, senang ke tak? Aku mula-mula ingat senang babe buat motovlog ni. Kau pasang kamera, kau dah bawa motor, kau rekod dah. Tapi tak semudah yang disangka-sangka. Ada CBR, kejar CBR. Oh, ini CBR 150. Lupa pula nak exit. Alah, dia tak pandang lah. Baru nak say hello. Hello from the other side. Tiba. Oh, kereta. Bunyi dia memang sedap bro. Walaupun meter baru 60, bunyi ribut pergi siput pada. Wadidaw. So korang balik mana tu raya? Aku balik di 9 je. Tak ada jauh mana dah. Dokek je ha. Baru nak batuk dah sampai. Alhamdulillah jugalah kampung saya dokek-dokek. Weh, lobek lah hujan. Kok basah ni nak balik ni. Takut hon. Salam sejahtera. Kasar hujan dia. Ini apa lah fogging ni? Oh, kereta ni. Kereta fogging. Okeylah guys, aku rasa sampai sini saja untuk video kita yang membosankan kali ini. Sorry lah tu. Tapi at least korang boleh sekurang-kurangnya enjoy sound motor lah. And thank you for watching. And kita jumpa di next video insyaAllah. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. And apa lagi lah? Ada tu. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.